Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami telah diberikan tugasan bagi subjek Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu untuk menerangkan berkenaan kritikan sastra. Kumpulan kami telah mencapai kata sepakat untuk memilih cerita rakyat yang bertajuk Puteri Gunung Ledang. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, ingin saya perkenalkan kepada anda semua ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang. Yang pertama, Muhammad Ikhwan Azizi bin Abdullah. Yang kedua, Wan Alia Fatihah binti Wan Roslin. Dan yang terakhir, iaitu diri saya sendiri, Nurul Nazirah binti Nadran. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang sinopsis cerita rakyat Puteri Gunung Ledang. Di puncak Gunung Ledang tinggal seorang puteri yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kecantikannya. Tiada siapa pernah sampai ke puncak gunung itu kerana ianya sangatlah jauh. Terdapat pelbagai binatang buas di hutan Gunung Ledang seperti harimau, serigala dan lain-lain. Berita tentang Puteri Gunung Ledang tersebar hingga ke Istana Melaka. Sultan Melaka hendak menjadikan Puteri Gunung Ledang sebagai permaisurinya. Baginda memerintahkan pembesar istana untuk menghantar utusan pinangan itu. Rombongan pinangan yang diketuai oleh Tun Mamat berangkat dengan membawa banyak hadiah untuk Tuan Puteri. Mereka melalui pelbagai rintangan untuk sampai ke puncak gunung. Di pertengah jalan, mereka bertemu dengan Nenek Kebayang. Setelah bertanyakan arah istana Tuan Puteri, Tun Mamat dan ahli rombongannya meneruskan perjalanan mereka. Mereka tidak tahu bahawa Puteri Gunung Ledang telah menyamar menjadi Nenek Kebayan. Seterusnya, mereka akhirnya tiba ke istana Tuan Puteri yang cantik dan besar. Tun Mamat pun memberitahu hajat Sultan Melaka. Tuan Puteri bersetuju menerima pinangan itu jika Sultan Melaka dapat memenuhi syarat yang ditetapkan, iaitu sebuah jabatan emas dari Gunung Ledang ke Melaka, sebuah jabatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang, 7 dulang yang diisi hati nyamuk, 7 dulang yang diisi hati hama, 7 tempayan yang dipenuhi air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda dan semangkuk darah Raja Muda Melaka. Setibanya rombongan ke Melaka, Tun Mamat segera memberitahu segala syarat yang diminta oleh Tuan Puteri. Akhirnya, Sultan Melaka membatalkan niatnya untuk memperisterikan Tuan Puteri kerana tidak sanggup membunuh anaknya. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan kritikan. Kritikan sastra merupakan satu proses yang penting dalam menilai dan menganalisis karya sastra untuk memahami kekuatan dan juga kelemahan yang terkandung di dalam sesebuah karya. Dalam kritikan sastra, terdapat beberapa ciri utama yang memainkan peranan penting dalam memberikan penilaian terhadap sesebuah karya. Ciri-ciri ini termasuklah kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisisan dan juga kritikan penilaian. Kritikan sanjungan memberi pujian terhadap sesuatu hasil karya. Kritikan teguran pula meliputi kekurangan ataupun kelemahan yang perlu diperbaiki dalam sesebuah karya. Kritikan saranan pula memberikan cadangan untuk penambahbaikan karya. Di samping itu, kritikan pendekatan digunakan dalam kritikan sastra untuk mempengaruhi cara karya itu dinilai, sementara kritikan penganalisisan merujuk kepada proses mendalam dalam mengkaji struktur, tema dan teknik dalam karya sastra yang meluaskan pemahaman terhadap karya tersebut. Akhir sekali, kritikan penilaian berfungsi untuk menilai sesebuah karya sastra itu sama ada bermutu ataupun sebaliknya. Baik, kritikan sanjungan yang pertama ialah pengarang menampilkan kebijaksanaan dan kecerdikan Puteri Gunung Ledang. Antara syarat yang telah dinyatakan oleh Puteri Gunung Ledang ialah Sultan Mahmud Shah dikehendaki untuk membina jabatan emas dari Gunung Ledang ke Melaka, jabatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang, 7 dulang yang diisi hati nyamuk, 7 dulang yang diisi hati hama, 7 tempayan yang dipenuhi air mata anak dara,
7 tempayan air pinang muda serta semangkuk darah Raja Muda Melaka. Baik, yang kedua, penggunaan bahasa dan gaya penulisan yang indah. Penulis menggunakan bahasa yang kaya dan puitis, mencerminkan kehalusan sastra Melayu. Gaya penulisan yang indah ini menambahkan nilai estetika dan memberikan pengalaman membaca yang memuaskan. Sebagai contoh, penggambaran suasana di Gunung Ledang dengan rimbunan pokok bunga yang pelbagai warna serta baunya yang harum dan watak Puteri Gunung Ledang yang cantik jelita memberikan kesan visual yang kuat kepada pembaca. Okey, kritikan teguran. Kritikan teguran merupakan kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Ia lebih praktikal kerana pengkritik melaksanakan kajian dengan lebih berimbang dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangan. Biasanya kritikan teguran disampaikan dengan nada yang lebih tegas dan langsung, namun tetap dengan maksud yang membangun. Jika disampaikan dengan cara baik, teguran dapat membantu seseorang berkembang dan menghindari kesalahan yang sama di masa hadapan. Tokoh terawal dalam kritikan teguran ialah Aminuddin Baki yang menulis artikel Pandangan Seorang Penuntut Tinggi Kita tentang sebuah buku Melayu di Utusan Zaman 12 Jun 1949. Aminuddin dalam artikel tersebut mengkritik novel Korban Kesucian karya Christmas. Aminuddin lebih intelektual dan tidak dipengaruhi emosi dan sentimen dan tidak mengecam pengarang. Okey, kritikan teguran dalam cerita rakyat Puteri Gunung Ledang. Yang pertama iaitu keistimewaan dan kekuatan cerita. Kisah ini memiliki keunikan tersendiri dengan perpaduan unsur sejarah dan mitologi yang menggambarkan kehebatan Sultan Melayu Melaka. Penggunaan elemen mistik seperti keberadaan puteri yang dikatakan tinggal di Gunung Ledang serta syarat-syarat ajaib yang diajukan menjadikan cerita ini lebih menarik. Selain itu, cerita ini juga menyampaikan pesan tentang bagaimana menolak sesuatu secara halus dan sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Keindahan bahasa serta latar cerita yang kaya dengan budaya Melayu menjadikan legenda ini tetap relevan sebagai salah satu cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, kelemahan cerita iaitu sikap Sultan Melaka yang menggambarkan seseorang pemimpin yang terlalu mementingkan keinginan sendiri. Keputusan untuk memenuhi syarat-syarat mustahil menunjukkan bahawa ia tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat dan kerajaannya. Lebih buruk lagi, salah satu syarat yang diajukan oleh Tuan Puteri adalah darah anak raja, yang berarti Sultan Melaka harus mengorbankan keluarganya sendiri demi mencapai keinginannya. Hal ini menunjukkan sifat kepimpinan yang kurang bijaksana dan lebih mengutamakan nafsu peribadi daripada tanggungjawab sebagai seseorang raja. Seterusnya, saya akan menjelaskan kritikan saranan. Kritikan saranan membawa makna anjuran ataupun sesuatu yang disarankan. Kritikan ini merupakan kritikan yang cenderung menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan ataupun memantapkan lagi unsur-unsur yang membina kekurangan sesebuah karya, ataupun memberi alternatif dari sisi teknik dan seumpamanya. Seterusnya, kritikan ini juga bertujuan untuk pengarang memperbaiki ataupun meningkatkan lagi mutu sesebuah karya sastra. Saranan yang dikemukakan dapat dijadikan sebagai garis panduan kepada pengarang dalam menghasilkan sebuah karya yang bermutu dan menarik. Akhir sekali, saranan ini melibatkan penilaian daripada pengkritik yang kritis terhadap karya yang dikritik tanpa rasa berat sebelah, berpihak dan juga emosional. Kritikan saranan yang pertama ialah pengembangan watak, iaitu pengarang boleh mengembangkan lagi watak Puteri Gunung Ledang dan juga Sultan Mahmud. Watak Puteri Gunung Ledang sering digambarkan sebagai watak yang misteri dan sukar difahami.
Kritikan ini menyarankan agar pengarang lebih banyak memberi pendedahan tentang perasaan puteri serta alasan di sebalik keputusannya yang menolak lamaran Sultan Mahmud. Dengan adanya pengembangan watak yang lebih mendalam ini, pembaca dapat menghayati penceritaan tersebut. Misalnya, penulis boleh meneroka latar belakang kehidupan Puteri Gunung Ledang yang mungkin penuh dengan cabaran atau tekanan sehingga menyebabkan puteri tidak menerima lamaran Sultan Mahmud. Kritikan saranan yang kedua ialah penambahbaikan elemen mistik. Seperti yang kita semua tahu, cerita Puteri Gunung Ledang ini dipenuhi dengan elemen-elemen mistik seperti permintaan puteri untuk 7 perkara yang mustahil. Saranan kritikan ini adalah untuk menjelaskan dan mengkayakan lagi penggunaan elemen mistik ini agar lebih memberi impak terhadap mesej cerita yang ingin disampaikan. Elemen mistik ini boleh lebih diterangkan untuk menggambarkan bahawa pengorbanan dan ujian yang perlu dipenuhi merupakan simbol kepada perjuangan dalam kehidupan ataupun cinta sejati. Sebagai contoh, saranan ini untuk menggambarkan bagaimana setiap permintaan puteri ini bukan sahaja menguji Sultan Mahmud secara fizikal, tetapi juga dari segi mental dan juga rohani. Setiap permintaan itu boleh dilihat sebagai ujian yang mencabar sifat kepimpinan Sultan Mahmud. Ciri kritikan sastra yang seterusnya ialah kritikan pendekatan. Pendekatan membawa maksud suatu proses ataupun cara untuk mendekati sesuatu. Pendekatan juga bermaksud satu usaha untuk mencapai pengertian terhadap suatu penelitian. Dalam bidang kritikan kesusastraan, pertimbangan pengkritik lazimnya berlandaskan suatu aspek tertentu berdasarkan penggunaan teori-teori yang tertentu. Pendekatan ini merangkumi pendekatan intrinsik, pendekatan ekstrinsik, pendekatan psikologi, pendekatan moral, pendekatan sosiologi dan juga pendekatan arketip. Namun, saya akan menjelaskan beberapa pendekatan sahaja. Yang pertama, pendekatan intrinsik merupakan pendekatan karya sastera dengan menerapkan kaedah sastera yang berasaskan karya sastera itu sendiri, seperti plot, watak dan pewatakan, latar dan juga gaya bahasa. Seterusnya, pendekatan ekstrinsik iaitu pendekatan karya sastra yang memanfaatkan ilmu bantu bukan sastra seperti sejarah, agama, psikologi, politik dan juga sosiologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendekatan ekstrinsik iaitu sejarah. Dalam pendekatan sejarah, pengkritik akan melihat cerita Puteri Gunung Ledang dalam konteks sosial, budaya dan politik pada zaman tersebut. Walaupun cerita ini mempunyai elemen mitos dan juga fantasi, latar belakang sejarah Melayu pada abad ke-15 memberi pengaruh kepada perjalanan cerita ini. Pendekatan ini membolehkan pengkritik memahami kehidupan masyarakat pada masa itu dan peranan Sultan Mahmud dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya ketika itu. Sebagai contoh, penolakan lamaran oleh Puteri Gunung Ledang terhadap Sultan Mahmud boleh dilihat sebagai refleksi kepada situasi politik dan juga kedudukan sosial pada zaman tersebut. Hal ini sekaligus menunjukkan bahawa pengorbanan yang diminta oleh Puteri bukan hanya menguji Sultan dari segi kepribadian, tetapi juga menggambarkan konflik antara kepentingan peribadi dan juga kewajipan terhadap negara. Saya akan menjelaskan pendekatan intrinsik iaitu plot. Pada peringkat permulaan, Sultan Mahmud Shah iaitu Raja Melaka ketika itu sangat tertarik dengan kecantikan Puteri Gunung Ledang. Baginda ingin meminang puteri untuk dijadikan isterinya. Pertemuan Sultan Mahmud dengan Puteri Gunung Ledang pula, Sultan Mahmud telah mengirim utusan untuk meminang Puteri Gunung Ledang. Namun, Puteri Gunung Ledang menolak lamaran Sultan dengan beberapa syarat yang sangat berat dan hampir mustahil untuk dipenuhi.
Pada peringkat konflik pula, terdapat banyak cabaran yang diberikan oleh Puteri Gunung Ledang terhadap Sultan Mahmud Shah. Puteri telah memberikan 7 syarat yang perlu dipenuhi kepada Sultan Mahmud. Pada peringkat konflik pula, Sultan Mahmud Shah penuh semangat memutus orang-orangnya untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun, akhirnya mereka gagal. Meskipun begitu, Sultan Mahmud Shah terus berusaha untuk memenuhi permintaan puteri itu. Pada peringkat perakhiran ataupun penyelesaian, setelah segala usaha Sultan Mahmud gagal, Puteri Gunung Ledang memberitahu bahawa dia sebenarnya tidak ingin berkahwin dengan Sultan Mahmud kerana dia lebih memilih kehidupan sebagai seorang yang bebas dan terasing. Hal ini menunjukkan bahawa hubungan cinta mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai dan memberikan mesej tentang pengorbanan dan juga ketulusan. Menjelaskan watak dan perwatakan. Saya hanya akan menjelaskan watak utama yang terdapat dalam cerita ini. Watak yang pertama ialah Sultan Mahmud Shah. Perwatakannya ialah Sultan Mahmud adalah seorang yang berkuasa, penuh dengan semangat dan kemahuan yang tinggi untuk memiliki Puteri Gunung Ledang. Dia telah menunjukkan ketabahan dan kesungguhan dalam usaha memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh puteri. Walaupun pada akhirnya beliau gagal, dia tetap berusaha keras demi cinta. Watak yang kedua ialah Puteri Gunung Ledang. Perwatakannya, Puteri Gunung Ledang digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat bijaksana dan berkuasa. Dia memberi syarat-syarat yang sangat sukar kepada Sultan Mahmud Shah untuk menguji ketulusan dan kesungguhan Sultan Mahmud Shah. Puteri ini juga menunjukkan sikap enggan terikat dengan perkahwinan yang hanya berdasarkan kemewahan dan juga kuasa. Seterusnya ialah latar. Latar yang pertama ialah latar tempat. Cerita ini berlatarkan 2 tempat utama, iaitu yang pertama ialah Melaka, iaitu sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah, dan ketika itu Melaka digambarkan sebagai sebuah kerajaan yang kaya dan berkuasa. Latar tempat yang kedua ialah Gunung Ledang, yang merupakan tempat kediaman Puteri Gunung Ledang dan menjadi simbol tempat yang sukar dijangkau dan penuh dengan misteri. Latar yang kedua ialah latar masa. Cerita ini berlatar belakang zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15, semasa kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan dan budaya. Cerita ini juga melibatkan elemen fantasi yang mampu membawa pembaca ke dalam dunia yang dipenuhi dengan cabaran dan perkara-perkara yang luar biasa. Latar yang terakhir ialah latar sosial. Masyarakat pada zaman ini sangat menghormati kuasa dan juga kedudukan raja-raja. Mereka menganggap bahawa perkahwinan antara Sultan Mahmud dan juga Puteri Gunung Ledang ini merupakan sebagai cara untuk memperkukuh kedudukan dan kemegahan sistem peraja ketika itu. Seterusnya, saya akan menjelaskan kritikan pendekatan secara umum, iaitu penggunaan elemen fantasi. Cerita ini menggabungkan banyak elemen fantasi seperti syarat-syarat yang mustahil untuk dipenuhi dan juga kuasa-kuasa mistik. Syarat yang dimaksudkan ialah yang pertama, sebuah jambatan emas dari Gunung Ledang ke Melaka, sebuah jambatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang, 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati hama, 7 tempayan air mata anak dara, 7 tempayan air pinang muda dan juga semangkuk darah Raja Ahmad, iaitu anak Sultan Mahmud sendiri. Kuasa mistik pula terdiri daripada gunung yang menjadi tempat tinggal Puteri Gunung Ledang yang dianggap tidak dapat didaki oleh sesiapa pun. Walaupun ramai yang cuba mendaki gunung tersebut untuk mencari puteri, namun mereka masih tidak berjaya. Cerita ini juga berfokus kepada kenyataan bahawa cerita ini lebih mengutamakan hiburan, imajinasi dan juga keajaiban yang menjadikannya kurang relevan dalam kehidupan manusia yang sebenar. Kita beralih pula kepada kritikan penganalisisan. Yang pertama iaitu dari segi watak. Sultan Mahmud merupakan watak yang mengutamakan
keinginan peribadi berbanding tanggungjawab. Dalam cerita ini, Sultan Mahmud digambarkan sebagai seorang raja yang terlalu mengutamakan hasrat peribadinya untuk memperisterikan Puteri Gunung Ledang sehingga baginda mengabaikan urusan pemerintahan negeri dan sanggup mengerah usaha yang besar untuk memenuhi permintaan sang puteri. Baik, analisisnya pula, tindakan Sultan ini menunjukkan kelemahan dalam kepimpinan di mana seorang pemimpin yang sepatutnya mengutamakan rakyatnya lebih cenderung untuk mengejar kehendak sendiri. Dalam sejarah, kejatuhan Melaka kepada Portugis pada tahun 1511 sering dikaitkan dengan kelemahan kepimpinan raja. Oleh itu, kisah ini mungkin menyindir pemimpin yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Baik, yang kedua, dari sudut pengakhiran cerita di mana pengakhiran cerita ini tidak jelas. Hal ini dikatakan demikian kerana cerita ini tidak memberikan kesimpulan yang kukuh mengenai nasib Puteri Gunung Ledang selepas menolak pinangan Sultan Mahmud Shah. Tiada perincian tentang kehidupannya selepas itu, sama ada dia kekal di Gunung Ledang atau sebaliknya. Baik, dari segi penganalisisan, pengakhiran cerita yang kabur mungkin bertujuan untuk mengekalkan unsur mistik dan legenda. Namun, dari sudut penceritaan moden, ia boleh dianggap kurang memuaskan kerana tidak memberikan resolusi yang jelas kepada watak utama. Jika kisah ini diadaptasikan semula, bahagian pengakhiran boleh diperbaiki dengan memberikan lebih banyak maklumat tentang kehidupan Puteri Gunung Ledang selepas peristiwa tersebut. Okey, seterusnya kritikan penilaian. Pengkritik yang melakukan kritikan penilaian melihat adakah sesebuah karya sastera itu bermutu atau sebaliknya. Pengkritik haruslah bijaksana, adil, saksama dan dapat mengemukakan hujah yang konkret sebelum membuat justifikasi. Pengkritik perlu mengetahui banyak aspek, iaitu pengarang yang menghasilkan karya, subjek yang dibincangkan, persekitaran, ras dan waktu karya dipaparkan. Pengkritik tidak boleh berat sebelah, emosional dan memihak. Seterusnya, ciri-ciri kritikan penilaian. Yang pertama iaitu bersifat objektif, di mana berdasarkan fakta dan bukti yang jelas, bukan sekadar pendapat peribadi. Yang kedua, ada kriteria penilaian, iaitu penilaian dibuat berdasarkan aspek tertentu seperti kualiti, ketepatan dan kreativiti. Yang ketiga, menyatakan kelebihan dan kekurangan, di mana tidak hanya menekankan kelemahan tetapi juga menghargai kelebihan sesuatu perkara. Dan yang terakhir, memberikan cadangan membina, iaitu kritikan disertai dengan saranan supaya ada ruang untuk diperbaiki. Okey, kritikan penilaian bagi cerita rakyat Puteri Gunung Ledang iaitu mempunyai mutu yang baik kerana mengandungi nilai moral, unsur fantasi dan warisan budaya yang berharga. Kisah ini mengajarkan tentang kesombongan, kesetiaan dan kebijaksanaan melalui watak-wataknya. Puteri Gunung Ledang digambarkan sebagai seorang yang bijak kerana mengenakan syarat yang mustahil kepada Sultan Mahmud untuk menguji kesungguhan baginda. Namun cerita ini juga menunjukkan kelemahan, iaitu pemerintah yang terlalu mementingkan kehendak sendiri sehingga sanggup mengorbankan rakyat. Dari segi penceritaan, jalan cerita yang menarik dan penuh simbolik menjadikan kisah ini mudah diingati dan diwarisi dari generasi ke generasi. Walaupun unsur fantasi seperti Puteri Kayangan dan Gunung Ledang sebagai tempat mistik mungkin tidak sesuai dengan pemikiran moden, cerita ini tetap bermutu kerana menyampaikan mesej yang berguna dan mencerminkan budaya Melayu yang kaya. Kesimpulannya, kritikan sastra merupakan satu elemen yang penting dalam memahami dan mendalami sesebuah karya sastra kerana pengkritik telah melihat daripada sudut pandangan yang berbeza dengan penulis karya. Penyumbangan idea dan pandangan yang baharu boleh dijadikan satu rujukan kepada penulis karya
dalam membuat penambahbaikan terhadap karya mereka. Selain itu, kritikan sastra juga penting supaya pembaca boleh menghayati hasil karya lantaran daripada pencarian sendiri atau disyorkan oleh orang lain. Dengan adanya minat ini, pembaca dapat mengetahui dan lebih memahami tentang karya tersebut, dan jika pembaca meminatinya, mereka boleh berkongsi pula dengan orang lain. Baik, itu sahaja daripada kumpulan kami. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih.